Alright. Hari itu saya buat satu video pasal ni. Habis saya punya account semua permanently. Saya punya account pun kena ban. Ni saya nak tanya balik ya. Kalau you orang berani ya dengan Ketua Polis Negara, dengan Dato' Tan Sri Ayub Khan, tolong siasat. Mengapa saya terima panggilan macam ni? Tak boleh bersuara ke? Rakyat tak boleh bersuara ke? Siapa yang wujudkan gangsterism kat Malaysia? Saya tanya, apa kaitan dua orang ni? Korang pun tahu siapa dua orang ni. Mengapa PDRM atau pihak politik berselindung dengan gangsterism? Kalau you nak block akaun saya balik, kalau you nak tembak saya, teruskan. Tapi rakyat tahu siapa yang bertanggungjawab terhadap apa yang akan berlaku kepada saya. Alright? Kita nak hapuskan kongsi gelap di Malaysia. Harap-harap Ketua Polis Negara Tan Sri Ayub Khan pandang serius mengenai isu ni ya. Cukup dengan berselindung dengan pihak-pihak gangster di Malaysia. Orang politik. This is the last warning for you all. That's it.